Tidak. Saya yang disuruh oleh Anwar untuk mengkata pertumbuhan sulit ini, saya juga akan beritahu asal yang dibuat oleh Samsida dan Anwar dari berhubungan sulit ini. You can summon me even another 500 million. I still stand on my position. He is a bisexual man. And today, I'm here to hand over my letter of lawyer's notice to appointing my lawyer as Safi and Go. That's what he is here. I'm for the lawyer's notice. I'm going to hand over to him. He will deal direct to the lawyers, whoever send me the lawyers. If I stand firm, dia boleh saman sama saya 500 juta pun, I will stand as firm what I say. He is a bisexual. Excuse me Datuk, saya nak tambah. Dan saya juga mencabar Anwar Azmin menyaman saya mengenai hubungan seksual isteri Azmin, Syamsidah Tahrir dan Anwar Ibrahim. Saya akan dedahkan segala-galanya, bahkan seluruh ahli keluarga akan turun padang hari ini. Saya cabar, saya berani kata adanya hubungan seks antara Syamsidah dan Anwar Ibrahim. Saya pergi mengintai Datuk Nala 30 Jun 1997 dengan menaiki kereta WTV Daimler 37. Saya rakamkan semua gambar-gambar tersebut. Saya cabar Azmin, Syamsidah, Anwar saman saya. Any particular reason why you are raising it out again this time? No, I want the rakyat to know who's Anwar Ibrahim. Saman belum terima. Ini to notice juga. So, saman belum terima. This notice, I will hand over to the lawyer, Dato' Safi, and I will be appointing him as my lawyer. This is the letter. Dia tak jawab cabaran tu? Ya, sebab dia tahu saya simpan semua sijil-sijil saham yang asli masih di tangan saya. Saya menunggu masa dan saat yang sesuai. Saya juga akan adakan press statement insya-Allah bersama ibu saya, kakak-kakak saya, ipar saya. Tunggu masa yang sesuai supaya satu Malaysia tahu siapa si Dajjal Anwar Ibrahim dan siapa lelaki dayus Azmin Ali yang menghalalkan segala kemungkaran di atas muka bumi ini kerana kemewahan. Saya ada bukti yang kukuh, salah laku Anwar, semua di tangan saya. Sebab itu saya katakan misi perang nuklear telah bermula. Ledakannya merasa lebih dahsyat daripada ledakan Hiroshima. Tapi saya tunggu masa yang sesuai insya-Allah. Bila tu Puan? It depends, could be bila PM announce election, mungkin atau mungkin sebelum, sebab saya rasa sebab saya perlu jangka masa yang sesuai kerana orang Melayu mudah lupa. Kalau saya cakap sekarang mungkin bulan 9 atau bulan 6 dia dah tak ingat. Melayu mudah lupa. Bermakna sehari selepas demo Puan akan the next day lah. Mungkin dan mungkin dalam waktu yang sesuai. Tapi semua ahli keluarga akan bersama saya kali ini. Ini kes 1998, Umi Afida sudah jadi kameraman. Dia angkat gambar di Cibali Villa bila dia angkat Anwar di dalam kereta itu. Saya ikut Datuk Nala daripada Bangsa Shopping Complex. Saya jadi spy Leman masa tu. Saya rakamkan semua gambar-gambar. Spy Leman. Spy Leman. 2 jam saya tunggu Syamsidah dengan Anwar dalam koridor 5.30 petang sampai 7.30 maghrib. Dan Datuk Nala begitu setia dalam kereta Daimler dia. Saya pun tak tahu kenapa Datuk Nala setia masa tu. Jadi saya dah tengok ini angkat gambar. Gambar tu macam dia gambar. No comment, kita tunggu mahkamah. Kita tengok mahkamah. Tak ada thrill. Betul. Pusat Malaysia ya. Okey, bagi saya ketiga itu kami semua tak bergabung. Tapi apa yang you nampak hari ini, satu gelombang besar telah berlaku di mana semua musuh-musuh ketat saya satu ketiga hari ini kami bersatu hati, kami bergabung. InsyaAllah bila kita bergerak dalam kumpulan yang lebih besar, saya rasa Anwar akan bungkus, Anwar akan ditamkinkan. Dulu kami tak bergerak, kami tak bersatu. Ya, tapi alhamdulillah hari ini boleh tengok betapa semua sifu-sifu diva bergabung, taiko-taiko bergabung dan insya-Allah ini singa-singa yang ada yang akan
yang akan membaham dia dalam election PRU 13 nanti. Gelombang ya. Bagi saya, Wan Azizah seorang wanita hipokrit, dalam Islam wanita munafik, kerana dia tahu semua perjalanan Anwar. Dan maaf cakap, saya have to quote this word, even YB Zul tahu. Kenapa dia memanggil Syamsidah Tahrir? Maaf, bukan dari saya, dia memanggil perempuan Sunda, perempuan Jalang. That means dia tahu. Sebab itu Wan Azizah tidak pernah serang saya. Polis, wartawan masukkan, Wan Azizah tak pernah serang saya selama 100 hari di mahkamah. Sebab dia menghormati pendirian saya ketika itu. Dia tahu saya di pihak yang benar dan dia memanggil Syamsidah perempuan Sunda dan Jalang. Tetapi di mahkamah, di depan wartawan, they can hug each other. Betapa munafiknya Wan Azizah di sini. Dia tahu, semua dia tahu. Tanya YB Zul. YB Zul tahu story. Tahu, semua singa. Semua singa akan turun, don't worry. Umi, gabungannya apa nama dia? Apa nama dia? Misi perang nuklear. Gabungan anti Anwar. Boleh saya tambah, dia sampai ke tahap yang saya jadi marah. Lepas Dato' Nala hantar wife dia, Dato' Nala jumpa dia pejabat, tepuk bahu dia. Bagi tahu dia, I just send your wife dengan bla bla bla. Azmin boleh senyum tanya di mana? Jadi apa moral yang dia ada di situ? Sebab itu saya, bukan saya against abang saya, tapi saya against kemungkaran dia. Dengan adik-beradik pun dia suruh kita tipu statement dengan polis. Dia suruh Kak Long tipu polis. WBB 37 bukan WBB 37. Banyaklah nanti cerita di